pagi. Dari Klang Valley kami berdiri, jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Kreatif cara kami bekerja, bantu klien cepat berjaya. Nilai harta naik mewah, kami urus semua dengan amanah. Property Boss, tempat yang tepat, nak jual rumah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Usamah Kamarudin, Property Agent di channel saya iaitu Usamah Property Boss. Hari ini saya dan tim kami nak shoot lagi satu banglo ataupun mansion di Ampang Hileh iaitu area Embassy. Cumanya rumah yang kita dah view hari tu, kita dah shoot house tour hari tu, rumah tu dah sold. Jadi rumah ni saya nak pastikan kepada anda semua yang tengah mencari rumah, pastikan anda tak terlepas deal yang baik macam ni. Sebab rumah sebelah ni yang kita jual hari tu, harga dia adalah 15 juta. Rumah ni jauh lebih rendah. Kita akan mention harga di hujung nanti. Dengan tanah berkeluasan 11,500 square feet dan lengkap dengan swimming pool dekat belakang. Manakala build up dia hanya 4,500 square feet sahaja. Rumah design agak lama, tetapi value tanah dan alamat itu yang paling mahal untuk saya rasa majoriti orang-orang yang berada lah. Sebab ya, Ampang Hileh ataupun kita panggil kawasan kedutaan ini memang antara alamat yang first adalah berprestige dan yang kedua adalah alamat orang-orang yang nakkan status dia tu lagi up lah. Macam tu lah. Business dah banyak makin naik. And then, ya, untuk status dia kena ada satu rumah beralamatkan di Ampang Hileh ni. So, tanpa buang masa, ini adalah halaman belakang rumah. Tanah sangat luas. Dan design dia memang nampak old school sikit. Tapi saya rasa kalau anda kekalkan dia punya estetik dia pun still okay. Sebab not bad design dia walaupun nampak agak old school. Tapi harga dia sangat win dengan tanah seluas suku ekar ini. So, jom kita masuk dalam. Tengok apa yang ada. Belah depan rumah ni agak terhad sikit. Saya nak ambil sebab kita nak mengelakkan kita nampak a few jiran jugalah. Jadi, dekat sini kita boleh nampak rumah ni. Untuk daripada depan kita tak nak tunjuk full sebab ada pokok menghalang belakang. Kita nak undur untuk dapatkan angle pun agak susah. Tapi saya cuba sampaikan sebaik mungkin dekat sini. Dari segi parking, kita nampak kat sini sangat luas tapi selesanya untuk park 2 kereta and then back to back 4 kereta lah jadinya. So dekat sini parking easily boleh park 4 kereta dan rumah ni lengkap dengan guardhouse dia sendiri. Dan ini halaman depan. Anda still boleh maintain landscape ataupun halaman depan ni untuk jadikan rumah anda lebih kepada nature dan lebih tenang untuk didiami lah. Okay, so untuk masuk ke dalam, dekat sini dia ada sedikit terrace area. Dia macam design lama, memang mostly macam ni. Bagus juga sebenarnya design macam ni sebab design macam ni dia boleh mengelakkan rumah anda senang masuk air. Maksud saya bila hujan lebat, tak adalah air terus tempias masuk ke pintu. Sebab kat sini kita still ada area dan bumbung yang menghalang hujan dan panas daripada terus direct ke rumah. Dan last sebelum masuk dalam, saya terlupa, rumah ni adalah facing south, facing selatan. Matahari pagi terbit daripada arah sana rumah dan jatuh sebelah sini. Okey, jom masuk dalam. Masuk je rumah, pintu utama kita akan jumpa satu space untuk living area. Sangat luas dekat sini. Dan living area ni memang best sebab kita tengok sisi belakang kita ni adalah semuanya berkaca dan sliding door yang besar kat sini. Kalau buka full memang kita boleh terus ke belakang. Yang best juga kat belakang, dia ada juga area terrace kat sini. Nampak full kat sini. Jadi
selesa lah rumah ni. Dah lah tak kena matahari petang atau pagi. Ada juga area yang maybe kalau hujan ke apa, anda still boleh buka pintu sebab tak ada tempias sangat. So kat sini memang selesa. So seberang sana ada area untuk dining dan dapur. Kejap lagi saya tunjuk kat sana dan tu tangga naik ke atas. Jom saya tunjuk dahulu 2 bilik yang ada kat sini. Dekat sini ada satu guest room, saiz dia kecil sajalah. Dan bilik kedua dekat sini, bilik ni dia agak besar. Bilik ni kalau bagi saya, dia seolah-olah saiz master bedroom untuk sebuah semi-D lah. Nampak kat sini. Sangat luas. Cuma dia tak ada ruang wardrobe dia sendirilah. Jadi kat sini kita boleh adjust dan tak mana-mana. Dan bilik ni pun lengkap dengan bilik air dia sendiri. Untuk ke dining area dekat sini, kita ada staggered sedikit. Dia area dia lebih tinggi daripada area living area. So, kita ada tangga 1, 2, 3 step kat sini. Inilah dia. Saiz untuk dining area dia sangat selesa kat sini. Lengkap dengan sliding door untuk terus keluar sana. Ada terrace area belakang. So, sebelah sini, untuk ke dapur, kita ada lagi satu space. Kat sini, space ni dia more kepada maybe dining area yang kedua lah. Dekat sana ada satu dining table yang besar maybe. Dekat sini kita letak satu table bulat pun dah memadai untuk family. Jadi jom kita ke ruangan dapur dia. Cuma ruangan dapur dia ni, dia tak ada 2 dapur. Dia just ada satu dapur saja. So wet and dry dia sekalikan dekat sini. Wetnya dekat sini and then drynya dekat sini. So dia sekali sahaja. Apa yang kita nak expect daripada rumah yang dah lama. Jadi design mungkin ketika itu sebeginilah. Jadi kat sini wet and dry sekali. Dan sini ada sikit lagi dia punya kabinet. And then belakang ni kita ada space untuk laundry dan ruang-ruang untuk basuh. Bilik maid sebelah sana, saya tak nak buka bilik maid tu sebab ada barang. Dan ini toilet untuk maid. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Untuk second floor ni, dekat atas ni kita ada 4 bilik air. So setiap bilik dia ada bilik air dia sendiri. Dekat belah sini kita ada master bedroom. Master bedroom dia ni memang sangat besar dan luas kat sini. Kita nampak sampai belakang ni. Dan untuk master bedroom, saya nak buka tak boleh berkunci. Dekat sini kita ada satu balcony yang bestnya sebab matahari pagi daripada arah sini. Jadi untuk master bedroom, belah sini kita akan dapat morning sun dan dekat sini juga kita ada view facing swimming pool kita itulah. Dan saiz dia kita nampak memang sangat selesa untuk master bedroom. Walaupun design mungkin ada setengah orang rasa agak lama design dia, tapi saiz dia not bad. Dekat sini kita ada satu wardrobe area, walk-in wardrobe kat sini. Dan inilah dia, bathroom untuk master bedroom. Bilik kedua ni dia agak special lah sebab dia ada macam laluan kat sini and then untuk wardrobe kat sini sikit. Terus ke bilik air dan saiz bilik dia kat sini. Ni bilik dia. Saiz dia just normal untuk bedroom sesuai bungalow lah sebab besar. Kat sini dia ada satu balcony. Balcony ni dia berkongsi dengan bilik sebelah. Jom bilik ketiga kat sini. Bilik ketiga dia saiz dia petak macam ni sahaja, agak luas juga. Kat sini lengkap dengan bathroom, siap ada bathtub belakang. Dan bilik ni dia ada pintu connecting dengan balcony bilik sebelah tadi tu. Ini pintu dia. Dekat tingkat atas ni juga dia ada satu space untuk family area. Nampak saiz dia besar dan luas kat sini, selesa lah untuk family berkumpul, TV, everything kat sini. Dan ini bilik last. Bilik keempat dekat atas ni. Bilik ni besar dan luas sampai saya mula-mula kalau saya tak masuk bilik first tadi tu, saya ingat yang ni lah master bedroom dia. Sebab saiz dia selesa luas kat sini.
plus dia ada sikit lagi ruang dekat belakang ni lah. Dia ada sikit lagi space. Korang buka tingkap kat situ, sangat nice untuk percayaan. Dan bilik ni pun sama dengan bilik lain, lengkap dengan bathroom. Sekian sahaja untuk house tour pada kali ini. Sebuah banglo di Ampang Hilir, banglo 2 tingkat dengan tanah berkeluasan 11,500 square feet. Semestinya berstatuskan freehold dan bilik up dia 4,500. Kat atas ada 4 bilik air, kat bawah ada 1 bilik plus 1 guest room dan 1 maid's room kat belakang lah. So harga rumah ni kita open pada harga 12 juta negotiable. Jadi sekiranya anda berminat, boleh terus hubungi saya, nombor yang tertera di atas ini. Boleh save, boleh call ataupun WhatsApp saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.